barang kemas ataupun gold bar. Mana satu lebih baik untuk simpanan? Save dulu video ni siap-siap untuk rujukan akan datang. Kalau beli emas untuk tujuan simpanan jangka masa panjang, emas yang terbaik ialah emas 999.9 dalam bentuk gold bar dan dinar. Sebab apa? Harga per gramnya jauh lebih murah. Kurang 15% daripada barang kemas. Lagi satu, spread ataupun susut nilainya jauh lebih rendah. Kebiasaannya bawah 10% sahaja. Jadi nanti bila kita nak jual semula, dapat keuntungan yang lebih banyak. Tapi tak sama dengan barang kemas. Ianya tak sesuai untuk simpanan ataupun pelaburan. Sebab ada caj upah tukang, harga lebih mahal dan spreadnya sangat tinggi. Boleh cecah 25 sampai 40%. Bayangkan kita beli emas untuk tujuan simpanan, tapi bila nak jual semula nanti dapat sikit sahaja. Sebab apa? Spread yang dikenakan sangat tinggi. Memang tak berbaloi. Jadi kalau beli emas untuk tujuan simpanan ataupun pelaburan, pilihlah emas yang terbaik dan sesuai, iaitu gold bar dan dinar. Simpan emas dengan cara yang betul untuk untung jangka masa panjang. Nak mulakan simpanan emas di Public Gold dengan cara yang mudah dan selamat? Boleh rujuk video yang saya pin di profil, cara mulakan simpanan emas di Public Gold.